Okay, saya nak tunjukkan contoh macam mana kita nak submit satu artikel kepada jurnal, di mana jurnal ni di bawah Springer yang ada perjanjian konsep dengan universiti-universiti awam di Malaysia lah. Jadi kita boleh waiver the waive APC tersebut. Okey, pertama kita, apa yang perlu kita ada adalah kita perlu artikel kita. Okey, kemudian pergi kepada Springer Journal Finder. Dia akan jumpa lah Springer Journal Finder ni. Accept all cookies. Biasanya saya akan ambil tajuk, abstract dengan keyword lah. Itu dah memadai, copy. So, dekat bahagian ruangan kosong ni, select your institution, saya akan type Universiti Malaysia dan find journal. Okay, dekat sini you boleh sort. Okay, saya biar je lah relevant Okay, ni jurnal-jurnal yang dicadangkan. Tak semestinya dia akan terus accept sebab jurnal-jurnal ni biasanya jurnal-jurnal high impact, lebih sukar untuk tembus lah bergantung kepada kualiti artikel. Hanya di bahagian kanan ni kalau ikut dia adalah patutnya ada bayaran, tapi oleh kerana ada perjanjian konsep tersebut, okay, kita boleh publish secara open access tanpa bayar pun kerana ditanggung oleh dalam perjanjian konsep lah. Biasanya saya akan tengok bahagian ini. Kalau ada bahagian ini baru saya submit lah dalam kes untuk dapatkan open access lah. Okay, seterusnya saya akan cari yang bersesuaian lah. Dekat sini dia memerlukan you critical thinking sikit untuk analyze cadangan-cadangan yang diberikan ni yang mana paling sesuai untuk you punya artikel. Okay, dalam kes ni sebenarnya saya pernah submit dekat sini. Okay, reject. Yang ini mungkin tak berapa sesuai sebab artikel saya ni tak berkaitan dengan design education. Jadi kebarangkalian nak accept tu agak sukar, dan saya tengok dia punya submission to first decision ni pun dah agak lama, jadi saya tak nak ambil terlalu banyak risiko. ETRD ni pun saya pernah submit, reject. Okay, matematik mungkin tak berapa sesuai sebab artikel saya ni walaupun dalam topik geometri tetapi lebih kepada teknologi. Dekat sini tax trend ni kerana 80 hari ni kalau you sanggup tunggu okey je Macam saya mungkin saya abaikan dulu buat sementara. Yang ini pun mungkin tak berkaitan dengan teknologi. Yang ini agak sukar untuk tembus kerana kalau dalam WOS Q1 saya tahu jurnal ni adalah top 1. Tengok dia punya impact factor pun tinggi, jadi kalian artikel saya nak accept memang agak sukar lah. Yang ini saya pernah hantar reject, bermaksud dah 3 kali reject lah artikel ni. Learning environment, saya bukan kaji learning environment, saya tahu agak sukar. Dia Asia Pasifik ni oleh kerana dia punya first decision 8 hari, mungkin saya nak try lah. Okay, ini macam kita tak ambil risiko lah sedikit. Okay, apa yang perlu saya tahu dia dalam WOS sebab dia ada impact factor 4.6. Ini kita tidak pasti dia dalam kuartil berapa. Okay, tapi biasanya 4.6 ni kuartil 1 lah kalau ikut pengalaman. Okay, dan kat sini confirm ada funding yang ditanggung dalam perjanjian konsep. Okay, just saya nak pastikan saya copy. Okay, saya nak pastikan dia dalam kuartil berapa. Ini cara saya, kalau you nak abaikan pun tak apa. Saya buka satu tab. Saya memang ada satu
Journal Citation Report daripada WOS. Okay, kena saya melalui UTM punya library Kalau you tak ada access, mungkin you tak boleh pergi kepada ni lah, link ni. Okay, just saya nak check sahaja. Okay, mana ni? Kadang sebab tu dia tak keluar. Dia agak sukar cari macam ni. Okay, saya buka open link. Okay, kadang-kadang guna ISSN lagi senang lah. Dah jumpa. Okay, Asia dash Pacific. Okay, tapi kalau dalam ni dia tak sama, jadi dia tak jumpa. Dia ada the tu. Okay. Right. Pertama ni SSCI, jadi memang dalam WOS lah, dia bukan ESCI. Maksudnya yang dalam kuartil punya. Okay, you cari Journal Impact Factor ni. Okay, dia ranking dia dalam Q1 ni 37 lah. Ni Q1. Okay, jadi saya sajalah nak hantar kat sini Alright, jadi dah confirm tu barulah saya nak submit. Okay, cara submission biasanya macam biasalah kita buka. Okay, submit your manuscript. Okay, saya memang dah ada ORCID ID, saya just ORCID ID saya je lah, senang sikit. This. Okay, submit new manuscript. Okay, artikel saya ni regular artikel. Bergantung kadang-kadang dashboard ni lain di antara jurnal, tapi tengoklah keperluan jurnal tersebut dia nak apa. Okay, kat sini dia nak title page. Title page tu kalau you tak tahu apa, title page lah. Okay. Saya drag title page saya ke dalam sini. Okay, settle cover page ni, title page lah. Yang tak ada highlight Lepas tu you tu highlight. Okay. Highlight ni kalau you tak tahu apa, ni macam ni lah. 5 key point bagi you punya artikel. Okay, saya akan drag ke dalam sini. Okay, highlight okay. Ni saya boleh susun dia naik atas. Saya tengoklah susunan dia highlight, title page dan blind manuscript Ni yang wajib yang dia nak yang wajib. Okay, kalau ikut kat sini apa lagi ada? Yang lain tak wajib, saya tak hantar lah. Saya malas nak hantar yang tak wajib. Okay, proceed. Okay, add classification, apa yang dia nak ni. Okay, saya confirm lah dalam educational technology, jadi cari yang sesuai lah Okay, saya rasa saya lebih kepada file learning. Boleh lah. Okay. Add. Okay.
berkaitan. Search method. Saya mix method, adakah mix method ada? Dia nak berapa minimum? Okay, saya rasa okey dah lah. Yang lain saya rasa macam tak ada kaitan dengan saya ni. Teacher education ni apa? Okay, tak ada apa dah, submit je lah. Okay, proceed. Okay, dia nak you suggest reviewer Okay, jarang lah dia nak minta, tapi kalau dia wajib you kena masukkan lah. Okay, saya dah masukkan. Okay, saya proceed. Okay, ni declaration lah, you baca lah Oh. Okay, yes. Ni no Okay, proceed. Okay, comment. Okay, biasanya dia akan extract daripada kita punya submission, tapi kita tetap kena semak. Contoh yang ni abstract dia tak abstract kan, jadi saya copy je lah. Inilah proses submission artikel pada Springer Journal. Biasanya lebih kurang sama je lah. Okay, nama ni you kena check balik. Okay, yang tanda-tanda soal ni yang kita kena edit lah. Okay, masukkan apa yang dia nak, kena masukkan lah. Okay, sepatutnya hilang dah tanda soal ni. Oh, title. Okay. Ini tak perlu sebab saya dah ada kat sini. Okay, kedudukan tengok kalau penulis pertama you boleh drag lah. Okay, sebab saya nak check data saya pula. Oh, dia ada Institut Teknologi Malaysia main campus. Saya nak buat semua sama sebenarnya. Yang U ni saya betulkan balik. Kenapa dia dulu? Saya nak kena check lah, tak ingat.
Kalau dalam kes macam ni, verified institution ni maksudnya dia tak ada dalam database jurnal ni lagi lah. Jadi biar je lah macam tu. Okey je. Ini saya corresponding author you kena check betul-betul corresponding author siapa. Kita tekan next. Lepas tu tekan build PDF for approval Dia akan ambil masa lah sikit. You kena tunggu. Dia akan keluar need approval. Tekan action link. Pertama you kena klik view submission dulu tau. Ini semakkan akhir lah. Tengok dulu apa yang you hantar ni. Pastikan you check dulu sebelum you approve. Jangan ada kesilapan. Corresponding author penting. Nama check betul-betul ada yang salah atau tak. Saya rasa okey. Akhir sekali tekan lagi sekali action ni dan tekan approve submission. Tekan okey. Pergi main menu balik. Submission being process kalau you nak klik. Dekat sini status kita sekarang new submission lah. Right, saya rasa itu saja tutorial saya pada kali ini. Saya rasa lebih kurang 20 minit lah proses submission ni. Itu saja. Sekian, terima kasih.